lah. Nak, kau nih berancang lah dikit kita nak makan rendang di rumah wong sedekah itu tuh. Sabar mak, aku nih tidak membawa di badan. Itulah makanya nak besar gini badan, makanya teman-teman makan kau tuh. Kau makanya lah. Kenapa mak? Keret kaki aku. Dengar lagi kau nih nak tahan lagi nih yang kau nih. Tidak dulu nak ya. Mak ini lupa. Nah, cak mana lagi mak? Cak mano ya cak begitulah. Cak begitulah. Gancang lah nak, gancang. Mungkin di situ lah nak orangnya. Reni, oh Reni, kemana Reni gini? Kemana Reni kau tuh? Bak bunyi sepupu kau kan nak balik Reni, kau kemana dia nya? Sepupu si Reni kau lagi tak naruh Belum datang baik kalau mak. Percuma juga nunggu dia tuh. Mau duit jangkit ada juga biasanya. Iya nih ya nih. Percuma bae nunggu dia tuh. Besak gaya nian budak itu. Bayar ini, ambek aku nasi aku lapar ini. Ambek aku lau pindangan kepala ayam tadi nih beh. Ya sudah, tunggu tegal mak ya. Aku ambil dulu mak ya. Ya. Nama. Reni, umak tadi nak minta kepala ayam, bukan bak kaki ayam iko kau njo. Woi mak, tak naruh kepala ayam tuh habis. Jadilah makan ceker tuh daripada tak naruh lauk. Dah Reni, aku tak selera makan kaki ayam iko. Aku tuh selera aku tuh kepala ayam. Aku tak nak deka. Ye, Mbak Eka, alangkah cak hobinya pula makan kepala ayam. Kaki kamu cak ayam. Nah kau iko ngapa kau mak kulo kau iko? Kurang ajar nian kau dengan aku. Ya mak dah, aku nak nyawa dulu kena masa pereng. Teladong pereng tuh diburin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pedas pula Reni kau mah masak oh dah. Rasa tak tahan umak itu. Nah, barangkali yang rame itu nak rumah Biila nak. Penak pes kita kali nak pes. Astagfirullahaladzim. Budak itu ngandak ya Allah. Bibi dah makan Mbak Ika kau ke? Oi bibi kuela ponakanmu ini nih baru datang dari Palembang. Tiba-tiba kamu makan dewek. Tuh kau iko berdatang nak makan tulah kau iko. Mau duit kau ni aku tak ada. Jai lagi makan apa? Pecah aduk kaki mak ini. Iko lah cucungku kaki ayam tuh. Jijik ya nak. Tak usah dilihat kali jijik nak kaki mak itu. Jijik melihat ekor pedempang tadi kau. Reni, oh Reni, mana Reni tadi? Iko ni ada anak kau ni. Nah, salah mau sampai nah. Ya baru dengar inilah. Oh iya. Reni, njok makan anak ni Reni. Ya singonya tamu iko. Ajulah tuh makan. Bi, kalian banyak putih ya. Ya tunggu dulu ya. Tunggu lah ya. Reni, madai kami dari Palembang datang jauh-jauh mah ini dikasih ceker mah ini. Tak galak kami ceker. Iya Bi, aku jijik makanya mak ini. Iya kau nih, dia aku tadi rendang ini nih. Tak tahu ceker. Oh kau iko, alang pecah sombongnya lauk ceker iko kau tak ndak kau. Jadi kau nak lauk apa? Dadan telur kayak apa? Ida ah,
Madai kami jauh-jauh datang dari Palembang makan telok. Be rendang bebe. Alah kagena kamu iko nak makan lauk rendang ya sudah kaki pamit kak Nah, mbak itu bibi ngambil rendang. I love you bibi. Cak kena nih, ale nak makan rendang. Njuk garam pira iko lah dia. Nah, iko dia kamu ndak makan rendang tadi. Makanlah nah. Ay, Bi, mana rendang mak ini, Bi? Cak apa dia ini? Cici bae dulu nah. Pasti ketagihan gagi. Apa namanya? Ya saman Bi, ala kepedas ya Bi. Ini rendang apa ini Bi? Aku nggak tahu lagi Bi. Itu anak sekolah namanya garam pire itu. Oh nak berarti kita ni tebudi nak oleh bibik tu nak. Iko ni garam pire namanya nak. Satu. Iya. Iya juga percuma baik Ji. Bebas sama dah aku dah. Nah, baru kali cak orang lama itu rumah lah. Bila. Bi. Salah dong. Kaki. Alang banyak ni apa? Dia ambil pilih kan? Oh, dah berapa sih kang sarang ni? Di mana kita